Saya faham lah kalau orang mempersoalkan perkara-perkara ini. Saya sebenarnya tak bimbang sangat ke Walaon dengan Walanon ni. Okay. Sebab Walaon dengan Walanon ni cakap apa pun, dia akan ruqyah perjanjian syaitan lah. Yang Walanon akan kata, yang inilah kehebatan Perdana Menteri kita, top class diplomasi menyelamatkan kita. Dia tak tengok pun Cambodia tak ada berjoget, tak ada diplomasi apa pun, dapat a better deal daripada kita, contohnya kan. Saya sebenarnya bimbang kepada, bagi pihak Pakatan Harapan kan, dan PKR, saya sebenarnya bimbang kepada the thinking crowd. Orang yang membaca, yang membandingkan, orang yang boleh fikir, ni macam mana kita setuju semua ni, sedangkan the cost benefit analysis tu terlalu jauh beza dia. Pandangan saya, bila saya dah habiskan 4-5 hari baca, semak semua, saya rasa dia berat sebelah lah. Dan saya faham kalau ada kritikan yang mengatakan ini sudah pun melintasi garis yang berkaitan dengan kedaulatan. Malah perkataan kedaulatan Malaysia tak ada pun dalam perjanjian. Sedangkan dalam kalau nak ambil yang spesifik, especially complementary action, kita banding Cambodia dengan Malaysia kan. Cambodia very clear cakap pasal sovereign interest. Malaysia tak ada kan. Jadi berdasarkan yang ini, pandangan saya memang saya tak boleh pertahankan lah. Kalau orang komen ke apa semua, saya memang tak boleh pertahankan perkara-perkara ini. Dan jawapan yang diberikan oleh Tengku Zafrul hari itu tidak menjawab banyak perkara-perkara yang lebih luas.